Keadaan dia macam mana. So dia dah merekah dan nak putus. So okey, hari ni kat tangan saya ni ada salah satu part yang penting lah untuk enjin kereta. So nama benda ni belting. Ataupun nama lain dia fan belt lah. Okey, macam belting ni setengah kereta tu dia ada macam dia berasingan lah. Dia untuk kompresor lain, untuk water pump lain, untuk alternator pun lain. So macam jenis kereta macam ni kereta ni FLX pakai lah, Saga FLX. So belting dia ni satu lah. So dia akan connect dengan semua sekali. So kenapa saya cakap penting, sebab benda ni yang menggerakkan part-part tu semua lah. So kita tengok belting ni, keadaan dia macam mana. So dia dah merekah dan nak putus. So apa jadi bila dah putus, macam water pump semua takkan jalan, alternator pun takkan jalan. So memang kita akan berhenti. Dan kalau kita paksa jalan juga, kita boleh jadi overheat lah sebab water pump kita tak jalan. So benda ni memang penting lah. So nak tukar bila, sebaiknya dalam orang cakap dalam 80,000 ke 100,000 tu boleh check lah benda ni. Ataupun setiap kali kita tukar minyak hitam ke bengkel ke apa, minta foreman checkkan keadaan belting ni macam mana. Sebab benda ni memang penting lah. Sebab tak nak lah nanti waktu kita pergi beraya ke apa, balik kampung ke apa, dia terputus tengah jalan, lagi susah. So siapa-siapa ada masalah ataupun nak check tentang keadaan kereta macam mana, boleh cari kami dekat Kereta IBZ.